Al-Quran, ada satu kandungan dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu tauhid. Maliki yaumiddin. Hari kiamat. Dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejarah Yahudi dan Nasrani. Ayat yang kawan saja apa ibu baca, suai apa nanti kita baca, pasti menyinggung halimau. Kau nak menyinggung tauhid, kau nak menyinggung kiamat, kau nak menyinggung doa, kau nak menyinggung ibadat, kau nak menyinggung sejarah. Rupa lima kandungan Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Maka bernama Ummul Qur'an.